Hi, welcome back to the X-Editor bersama saya Kifi Razak. Biar dunia menilai, kita di sini mendengar. Ini bukan sensasi, tetapi realiti. Menyelami kisah suka duka, jatuh bangun, kejayaan yang boleh dijadikan inspirasi. Tetamu saya kali ini, seorang pengarah, seorang penulis dan juga seorang pelakon. Paling penting, beliau mempunyai kisah bersama seorang legenda sukan negara. Siapakah tetamu saya kali ini? Saya bawakan kepada anda semua Raja Azmi, Raja Sulaiman. Tada! Kak Raja. Bukan Kak Raja, kita panggil Kak Mi. Lebih mesra kan Kak Mi? Welcome Kak Mi. Kak Raja. Ataupun kita lebih senang sedap kita panggil Kak Mi. Kak Mi je lah Ya. Kak Mi, terima kasih sebenarnya kerana sudi bersama podcast The X-Editor bersama saya kali ini. Saya tahu Kak Mi meletup keluar podcast sana, podcast sini, tak berhenti. Lepas tu offer Alhamdulillah. berlakon pun banyak sekarang Banyak. Okey Kak Mi, kita sebelum kita cerita panjang, Gen Z mungkin tak kenal Kak Mi. Kalaulah masa dulu yang Kak Mi buat cerita filem Anu dalam botol tu, cuba kalau Kak Mi buat Anu dalam botol versi Gen Z. Gen Z. Ha. I rasa Kak Mi zaman sekarang confirm letup. InsyaAllah. Ada tak terfikir? Ada juga. Tapi itulah. Kita tengok kalau ada orang nak invest ke, Kak Mi bersedialah niru kecil tapak tangan niru ku tadahkan. Tapi Kak Mi isu-isu seperti filem seperti begitu, macam Kak Mi ni kontroversi. Kan kalau Gen Z nak tahu Kak Mi ni daripada cerita bukan Anu dalam botol saja, apa lagi, Black Widow, Wajah Ayu, dan satu lagi tu filem apa Kak Mi? Cinta 200 Ela. Kenapa semua filem Kak Mi ni kontroversi Sebab dia banyak main elemen-elemen unsur seks. Itu Raja Azmi daripada dulu dengan seks tak boleh dipisahkan kan? Kenapa biar dia orang saja ni? Kenapa pula Raja Azmi dengan seks tak boleh dipisahkan? Semua manusia tak boleh dipisahkan dengan seks. Kita perlu seks. Kalau tidak, tak wujudlah zuriat-zuriat. Tapi kenapa filem Kak Mi selalu dikontroversikan dengan Yelah, kerana mungkin Kak Mi terlalu waktu itulah, zaman tu, apabila kita terlalu open, terlalu direct, diorang masih anggap benda tu tabu lah, masih susah untuk diterima. Tapi rasanya zaman sekarang ni dah okey kot. Dah okey kan, dah Kak boleh Mi terima lebih dah. terbuka dengan social media, cuma tunggu netizen komen je lah. Itulah. Okey, macam novel, Kak Mi asalnya tulis novel Black Widow. Dari novel tu Kak Mi jadikan filem, tajuk Black Widow Wajah Ayu. Tapi kisah dalam novel tu adalah seorang remaja perempuan yang suka pada lelabah. Dan dia apabila lelabah naik atas badan dia, dia akan gairah. Dia akan rasa syahwat. Dia naik sekali dengan lelabah. Itu jadi kontroversi. Dan filem filem kedua Kak Mi, Cinta 200 Ela pun bermula daripada novel juga. Novel dia tajuk Cinta 100 Ela. Difilmkan jadi 200 Ela. So kisahnya novel tu sebab dia Kak Mi petik sedikit isu seks bawah umur. Okey. Kontroversi juga. So itulah dia. Kontroversi. Lepas tu Anu dalam botol. Kontroversi Lagi kontroversi. Lagi kontroversi. Selepas Anu dalam botol, kisah tu lah lelaki yang buang Anu untuk jadi perempuan kan. Lagi kontroversi sampai worldwide. Sampai seluruh dunia orang cover. Ketika itu. Dan dia sangat heboh lah di Malaysia. Mungkin Kak Mi salah seorang penerbit yang pertama buat filem tentang itu di Malaysia sebagai negara Islam. Macam tu. Jadi mereka anggap itu satu tabu dan seluruh dunia cover story itu. Gitu. Okey Kak Mi, kita tinggalkan Anu-Anu yang dalam botol itu. Sebelum kita nak kenal lebih mendalam siapa Raja Azmi sebenar. Tapi sebelum tu, kalau kita boleh undo balik kehidupan Kak Mi sebelum ni, kita boleh undo lah kembali apa yang boleh ni. Apa yang Kak Mi nak undo? Tak ada. Tak ada? Kak Mi tak pernah. Semua perjalanan Kak Mi
Kami tak pernah menyesal dengan apa yang dah berlalu-berlalu. Kami terima dengan redha, tak ada perlu diandu. Semua perjalanan hidup kami dalam susah, pahit ke manis ke, itu semua kami terima dengan okey. Tak perlu nak diandu-andu. Tak perlu diandu. Dan mengenali Raja Azmi, ada saya baca seorang wanita besi. Seorang wanita besi, seorang wanita misteri, seorang wanita kontroversi. Tapi untuk menjadi Raja Azmi itu sebenarnya, daripada kalau kita boleh tahu latar belakang tu, yang saya tertarik sebelum kita berada di sini, Kak Mi ada cakap, Kak Mi dua alam. Saya terus, apa tu? Yelah, sebab masa tu dia tanya, adakah kami hidup sebagai orang biasa macam B40 kan, ke dalam golongan-golongan T20. Itu sebab kami jawab dua alam. Sebenarnya kami daripada kecil membesar di antara dua tu. Kami hidup sebagai orang miskin dan juga sebagai orang istana. Yang paling tinggi, dan kami hidup bersama. Okey, arwah ibu bapa, arwah ayahanda kami seorang askar biasa je. Pangkat dia sebelum dia meninggal, pangkat dia korporal je. Sebelum tu dia private, duduk quarters askar. Kami hidup membesar sekolah daripada kecil dengan dia sebagai anak-anak askar yang biasa, sangat normal. Ada susahnya. Lepas tu kami adalah cucu kesayangan kepada arwah nenek kami. Nenda kami golongan istana. So bila cuti sekolah je, nenda kami dengan arwah bapa ni berebut tau. Sebab kami ni anak perempuan seorang. Lepas tu masa kecil comel no gitu katanya. Comel lah, cute habis lah. Lepas tu bapa dengan nenek berebut nak bela. So arwah nenek dekat duduk dekat Kuala Kangsar, golongan istana, nak bela juga. Jadi bahagi. Okeylah. Bila time sekolah di Taiping, duduk dengan quarters askar dengan keluarga arwah ayahanda macam biasa. Anak askar biasa. Lepas tu bila cuti sekolah, balik Kuala Kangsar, duduk dengan nenek, bergelumang dengan orang-orang diraja, bangsawan-bangsawan di istana. Itu maksud kami dua alam. Kami merasa dua-dua. Maksudnya bila balik ke dunia istana tu, kehidupan dia is more protokol. Yes, sangat protokol, pantang larang, segala benda lah. Nenek ajar itu, ini, petua, macam-macam. Protokol-protokol istana, adat istana. Dia bukan duduk di istana, tapi di istana kecil di Kuala Kangsar, dan selalu pergi ke majlis-majlis di istana, dekat dengan sultan, apa semua. Jadi kami belajar semua tu daripada kecil juga. Itu bila berbalik kepada dengan rumah ayahanda dengan mak, macam biasa duduk dengan budak sekolah biasa. Kami sekolah kebangsaan biasa je di Taiping, bergelumang dengan anak-anak orang biasa. Kami jadi orang biasa. Itu yang dua alamnya. Ya. Oh, saya ni suspend juga ingat ke dua alam. Dua alam maksudnya tag ke apa benda lah tadi. Gitu. Oh, okey. Tak. So macam mana kami menyesuaikan diri dengan family di kehidupan biasa dengan royal family? You boleh mix together. Yes. Dan bila semakin membesar, bagaimana berbentukannya menjadi seorang Raja Azmi? Okey, oleh kerana kami dah merasa dua-dua, kami lebih memahami manusia. Keadaan manusia susah, miskin, kami tolong. Bila balik rumah nenek rajin bagi kami duit apa. Cakap je apa nak, nenek bagi. Kadang-kadang kami cakap, okey nak ni lah, nak duit lah, nak beli rantai lah, apa semua. So, bila kami balik ke Taiping, dekat sekolah, kami tengok classmate tau. Kawan satu kelas yang susah, miskin, nak beli pensel pun tak ada duit. Kami pernah gadai rantai yang nenek belikan untuk kami. Kecil dah pandai gadai kan? Tak, bukan, jual. Jual. Pergi ke demah, jual je terus. Ambil duit tu kami tolong budak-budak kelas kami yang miskin-miskin ni. Beli pensel, beli buku, beli beg, beli kasut. Ayahanda pun tak larang. Dia kata tak kisah tu duit kau. Tah, panggil Tah. Nenek kita orang di Kuala Kangsar, kerabat Perak kita, kalau nenek panggil Tah. Kita Tah yang bagi kau, suka hati kau nak buat apa dengan duit kau. Macam tu. So bila kami balik ke Kuala Kangsar, balik dengan nenek, bercampur dengan orang-orang golongan istana, kami ada seorang sepupu lah, beberapa orang sepupu yang tukang adun dengan kami. Tukang adun? Maksudnya bila pergi majlis-majlis istana, dia akan sponsor baju.
Oh. Kau nak baju macam mana? Dia buatkan. Atah pun bagi duit. Pergi beli baju nak pergi majlis istana. So kami ada. So dia dah pesan dah, okay, bila berjumpa cousin-cousin dekat istana, dekat Kuala Kangsar, kami terus berubah. My next, Alam lah second. Alam pertama kami di Taiping bersama ibu kandung dengan bapa kandung. Bila di istana, di Kuala Kangsar dengan nenek, Alam kedua. Apa pesan mak kami dan ayah kami dalam proses kami melalui kehidupan? Pesanan. Arwah ayah dia selalu ingatkan kami lah, yang kami tak pernah lupa kan. Dia kata, don't trust anybody. Jangan percaya kepada sesiapa. Saya cakap, panggil bapak. Habis tak, bapak pun ni tak boleh percaya lah. Bapak pun kau tak boleh percaya. Kadang-kadang ada juga bapak punya borak. Dia kata, macam tu. Maksud dia tu, apabila kita berbual dan berkawan dengan siapa saja, kita kena sentiasa berhati-hati. Kadang-kadang kita nak tolong orang pun berpada-pada. Kita nak buat baik berpada-pada. Buat jahat jangan sekali. Itu pesan dia. Dan kami membesar dengan dua alam itu dan kemudian proses pembesaran tu kami sebelum masuk ke dalam dunia industri seni. Kami pertama kali habis ke sekolah, Form 5, kami kerja kilang. Oh. Dekat Taiping. Kami kerja kilang sardin. Kat Taiping banyak masa habis tu kilang SPM. sardin. Habis SPM masa tunggu result. Kerja kilang sardin 3 bulan. Lepas tu dapatlah gaji kan. Gaji pertama tu beli radio. Ingat lagu. Ingat lagi beli radio. Seronok sangat dapat dengar lagu. Masa tu lagu apa? 3 Times a Lady. Okay. Zaman-zaman you lah. Zaman-zaman kami. Okay, lepas tu dah habis. Bila dah dapat result, kami apply untuk jadi stewardess. Masa tu kecoh lah. Jadi pramugari kan. Semua orang berebut nak jadi pramugari kan. Betul. Ada interview datang kat Taiping. Pergi. Lepas tu interview kedua pergi ke Ipoh. Tapi adalah ngelak dia. Masa nak dapatkan interview, nak dapat Sultan Idris masa tu. Almarhum Sultan Idris recommend bagi surat. Ambil budak ni jadi stewardess. Gitu. Wow. Hebat. Guna kabel tertinggi. Kita guna kabel lah. Dah ada kabel tak guna buat apa? Kan? Itu yang dapat jadi stewardess. Sebenarnya kami pendek sikit je. Yalah. Waktu tu dia sangat strict tentang tinggi. Lepas tu? So jadilah stewardess MAS. Masa jadi stewardess. Bayalah. Wah gitu kan. Saya hidup sebagai seorang stewardess ni, kita expose dengan dunia di luar Malaysia. Maksudnya pergi mengata-kata dunia ke luar negara. So banyak lagi dalam kehidupan yang sebenarnya yang tak, macam kami rasa dah cukup lah aku dengan dua alam yang ada tu kan. Punya kat luar sana macam-macam alam tapi lagi. Tapi kami guna kabel yang kuat. So bila masuk jadi stewardess tu, tak ada ke yang macam dia guna kabel? Dia tak tahu. Treatment kena lebih. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Surat daripada Almarhum Sultan Idris tu sampai direct kepada MAS. Surat tu kami ada simpan lagi sampai sekarang. Oh ya? Orang dari MAS je yang dapat. Tapi interview kami pergi macam biasalah. Interview normal. Tak ada langkau-langkau. Tapi dia orang dah tahu dah budak ni kena ambil. Tapi interview pun okey. Bukannya interview tak okey. Macam tu. Cuma dah sikit Cuma je. hype tu je. So kehidupan sebagai seorang pramugari ketika itu, kehidupan sebagai mesti ramai yang cantik macam mana pula? Tak tahulah, yang salah seorang yang apa? Yang pernah mengorak kami atas flight lah. Pemain bola. Tapi tak boleh cerita lah nama siapa kan. Mungkin dia hidup lagi, dia tak best lah kan. Tapi yang kami suka pula masa tu adalah pemain badminton lah, anak-anak Siddiq. The Siddiq Brothers. Bila tengok Siddiq Brothers naik flight kan, geletek semua stewardess. Masa tu Siddiq Brothers, Mizmun Razif Jalani kan, semua naik flight. Kita orang pergi Indonesia flight. Semua stewardess, Siddiq Brothers gitu. Kami pun, apa lagi? So dalam semua-semua tu? Ngorak Miss Bon, Abang Sulong. Ngorak Miss Bon. Memang Mula memang nak ngorak Miss Bon. Tapi dapat adik dia pula jalan.
Aduh, kami buat baik takut balik kursi-kursi tu. Kahwin pula dengan Jalani adik kepada Miss Bon. Dah Macam jodoh mana buat macam macam tu? Nak Abang Miss Bon dapat jalani. panjang ceritanya. Kena Sikit. jemput part 2 tau. Alamak, ada sikit lah. Adalah sikit, dia adalah sedikit sebanyak kekeliruan di situ yang mana arwah Haji Siddiq lah. Dia ingat dia tak tahu yang Miss Bon sukakan kami juga, tapi waktu itu Jalani Siddiq pun suka juga dengan kami. Jadi adik-beradik tu bergaduh. Miss Bon dengan Jalani macam bergaduh. Bila arwah Almarhum Haji Siddiq dapat tahu, anak-anak dia bergaduh kan, diorang dia tak nak lah disebabkan perempuan ni. Lepas tu dia kata, okeylah. Kalau macam tu, dia berkenan dengan seorang gadis untuk dengan Miss Bon. So dia kata, okey Miss Bon dah ada. Dia pilih untuk Miss Bon. So dia kata, okey Jalani, kau ambil ajak sini. Dia aturkan. Kena. Macam tu. Kak Mi sendiri? Kak Mi sendiri. Sebab mula-mula you aim. Tapi bila arwah father kata gadis tu adalah kekasih hati Miss Bon dan dah bertunang, Kak Mi macam menangis gila lah. Abang Miss Bon. Menangis di bahu Jalani. Gitu. Gitu ngadu lah adik. Gitu. Jalani pun bukan Jalani pun bukan setakat tadah bahu, dia tadah dada. Gitu. Hebat permainan dia. Dia terror. Akhirnya, maksudnya dia pun berusaha untuk dapatkan Kak Mi. Di situ Kak Mi kagum lah dengan keyakinan dia tu. So dia pun bersungguh-sungguh lah. So akhirnya Kak Mi jatuh cinta dengan Jalani. Kesian stewardess yang lain. Kan, tak apalah. The best woman win. I like that statement. So kalau dah alang-alang dah ke flashback kan? Yes. Flashback tak apa ke ni? tak Abang apa. Edi tak marah ke? Tak apa, Abang Edi pun tahu semua cerita ni. So kalau kita, sebab mungkin yang tidak tahu, Kak Mi menjalani kehidupan sebagai seorang isteri bersama pemain badminton negara kita. Berapa lama Kak Mi? 28 tahun. 28 tahun. Satu jangka masa yang panjang. Sampai dah ada cucu, 2 cucu dah masa kita bercerai. Masa bercerai. So, kalau kita ungkap balik perjalanan perkahwinan tu, apa yang Kak Mi boleh katakan? Perjalanan bersama Jalani Siddiq. Bersama, ya. Penuh dengan glamour dan limelight. Sangat. Dan itu juga yang Kak Mi cari pun. Memang Kak Mi cari? Memang Kak Mi suka hidup dalam glamour dan limelight. Dan menjadi perhatian. Mendapat perhatian. Suka. Tak penat Kak Mi? Tak, belum penat lagi. Belum penat lagi? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Dan kehidupan yang Kak Mi idamkan itu Kak Mi dapat. Kak Mi dapat. Dan Kak Mi macam mana Kak Mi involve dalam industri seni kemudian? Okey, sebab Kak Mi suka menulis. Dan Kak Mi suka menulis. Bila Kak Mi kahwin dengan Jalani, Kak Mi makin rapat dengan keluarga Haji Siddiq dan arwah mother-in-law masa tu. Dan Kak Mi memang kagum dengan Haji Siddiq yang berjaya membawa 5 anak dia. Kak Mi borak-borak lah tu wujudnya anak-anak Siddiq, komik anak Siddiq. So Kak Mi menulis. Setiap kali borak dengan arwah father-in-law, cerita, tulis cerita. Lepas tu jumpa nenek pula. Nenek diorang, pakcik diorang, makcik-makcik. Semua cerita tentang macam mana Haji Siddiq ni bersusah payah. Macam mana perangai seorang-seorang ni. So Kak Mi cakap, dahsyat cerita diorang ni. Memang best kalau disimpan. So Kak Mi tulis sebab untuk simpanan Kak Mi. Tapi akhirnya Kak Mi cakap, untuk Kak Mi seorang tak best lah. Mesti kongsi dengan semua orang. So satu hari tu terpanggil idea untuk buat komik. Kak Mi buatlah komik anak Siddiq. Dan dari komik Kak Mi buat animasi. Tu. Dan ketika itu sambutannya sangat luar biasa kan? Sangat luar biasa, sangat. Dan Kak Mi sangat rapat dah dengan keluarga mertua untuk dapatkan cerita-cerita. Menantu kesayangan gitu. Itu Kak Mi yakin. Tapi sebab dia sendiri yang cakap. Arwah mak pun arwah mak mentua Kak Mi memang rapat dengan Kak Mi. Arwah Haji Siddiq pun pesan Kak Mi. Dia kata, Mi, nanti satu hari, dia sebut diri Abah, kita panggil dia Abah. Nanti satu hari kalau Abah dah tak ada, kau
kamu je. Mi je Abah benarkan kalau nak buat cerita pasal Abah, dia kata. Orang lain Abah tak benarkan. Sampai dia dah meninggal. Dan Maknanya kesayangan dia lah. kesayangan lah. Dan of course lah. Dan kesayangan dan Kak Mi merupakan seorang isteri tulang belakang utama ketika itu. Suami menjadi pemain negara yang sangat kemuncak lah. Ya, betul. So macam mana you punya emosi, you punya itulah sebagai tulang belakang utama kepada kejayaan sepada suami tu ketika itu. Oh, kami enjoy. Kami masa tu enjoy sangat menjadi tulang belakang kepada Siddik Brothers ketika itu dan kami sendiri dengan relanya, dengan seronoknya dan Jalani Siddik pun memang banyak berserah kepada kami untuk jaga. Dia terjaga all Siddik Brothers, apa-apa berkaitan latihan dia orang apa semua. Sampai dah kahwin pun macam Rashid Siddik waktu tu masih bujang duduk dengan kami. Kita orang jaga dia. Lepas tu muncul pula Roslin Hashim, muncul pula Hafiz Hashim. Semua duduk dengan kami. Jalan dia kata, okey, mai bagi dia orang duduk dengan kita. Kita jaga dia orang untuk teruskan badminton. Walaupun lepas tu anak-anak Siddik dah retire, muncul latihan ni. Kecuali Chong Wei je tak duduk dengan kami. Yang lain tu sebelum-sebelum tu, semua yang pernah, Roslin Hashim pun pernah pegang number one player in the world atas di bawah latihan Miss Bone dengan Razim, dengan Jalani Nusa Masuri, Kelab Nusa Masuri. Okey, Kelab Nusa Masuri tu pun kami yang tubuhkan. So semua di atas persetujuan Siddik Brother, ipar-ipar masa tu. Dan Hafiz Hashim pun berjaya menang All England di bawah didikan atau Miss Bone. Of course Rashid macam-macam title dia pegang di bawah bimbingan Nusa Masuri. Dan semua tu apa saja yang diorang lalui dalam dunia badminton diorang, kami ada di situ. Kami salah seorang yang juga bukan buat keputusan tapi yang banyak memberi cadangan-cadangan. Tapi ada juga tak silap saya ketika itu ada orang kata Kak Mi yang control semua everything. Everything tu tak, Kak Mi control tu betul. Tapi bukan everything. Control macam mana tu Kak Mi? Okey, Kak Mi control dari segi apa dia panggil administration tu lah, perjalanan. Lagi satu dari segi untuk siapa-siapa nak jumpa dia orang, nak gunakan dia orang untuk marketing ke apa, mesti melalui Kak Mi dulu. Kak Mi akan tapis apa-apa macam tu. Sebab bukan kerana Kak Mi nak kontrol, Kak Mi disuruh oleh suami. Masa tu dengan izin suami dan persetujuan daripada Miss Bone, Rashid dan Rahman semua. Tapi Razif tak masa tu. Berempat ni je yang Kak Mi pegang, yang Kak Mi kontrol. Razif dia sendiri. Okey. Kerananya dia orang memang tak suka. Dia orang tak suka berjumpa dengan orang. Anak-anak Siddik ni satu je peliknya. Bezanya dia orang dengan Kak Mi, dia orang tak suka limelight. Limelight dia orang hanya di badminton court saja waktu berlawan. Lepas tu dia orang kalau boleh dia tak nak jumpa siapa-siapa. Wartawan nak interview ke dia orang kalau boleh cepat je wartawan interview tu dah. Dia orang tak suka limelight. So Kak Mi yang sangat suka limelight tu, Kak Mi pun disuruh pula kontrol. Apa lagi? Kita pun tepuk dada, tanyalah selera. Kak Mi, 28 tahun dengan suami, bekas suami, apa yang of course lah mesti banyak lah kenangan manis kan, tapi yang terpaling Kak Mi tak boleh lupa sampai sekarang, the best moment. Saja nak korek. Kak Mi, saya takut terbalik ke belakang tak lagi. Kak Mi ni gairah sangat sembang. Tak, okey lah. Stable kursi ni. Stable. You pun stable lagi Sangat comfortable. Okey, yang paling Kak Mi tak dapat lupakan apa tu? Kak Mi merajuk lari daripada rumah. Siapa? Kenapa? Masa tu gaduh dengan Jalani kan. Alamak. Lagi sampai dekat bus stop tau. Lepas tu Jalani datang nak bawa beg besar ni. Bawa beg besar, merajuk. Lepas tu Jalani datang pujuk
kat bus stop. Orang semua tengok. Jolani masa tu kan. Gila kau. Ha. Lepas tu, uh, Dah ada anak masa tu? dah. Belum. Sorry. Belum. Baru kahwin dalam... Oh, baru kahwin. Baru kahwin. Patutlah bila merajuk dipujuk. Yes, dipujuk. Tapi sampai ketua pun kalau merajuk dipujuk. Tapi lepas tu dah tak ada merajuk dah. Kami jenis tak nak merajuk lah. Ketika itu datang Bila pujuk. dia pujuk tu, kami macam suka gila. Oh my god, dia pujuk. Sebab dia lambat turun tau. Dia datang kat bus stop tu lambat. Dalam hati kami, pusing-pusing belakang. Apa sebab kau tak datang pujuk aku? Sebenarnya, aku dekat bus stop ni aku nak naik apa? Kita tak pernah naik bas. Tak pernah naik teksi. Kahwin dengan dia dah ada kereta semua, dah biasa dengan kereta sendiri. Tak pernah lagi naik public transport. Itulah first time. Kan berani gatal nak pergi kat bus stop. Kenapa? Sekali, dah senyap sekali dia cuit. Kan, lega. Tak sempat dia cakap apa tu, jom balik. Astaghfirullahalazim. You memang drama Yes, Kami? gitu. Okey, jom jalan. Naik. Lega, alhamdulillah, dalam hati tu Tuhan je tahu. Menangis, ni mengalir air mata di dalam hati. Kat sini tahan, kontrol. Lakonan kau. Hebat lakonan dia. Dia memang suka drama-drama lakonan scene dalam kehidupan sendiri pun. Yes. Sekarang bila kami jadi pelakon, kami macam enjoy berlakon. Kami dah tua baru berlakon. Itulah pasal saya pun terkejut. 2016 baru start berlakon. Mungkin sebab selama ni duk berlakon dalam kehidupan. Yang sebenar, yes. Jadi bila berlakon dekat depan TV macam okey. Kami dia betul kami. Tapi sebenarnya Abang Jalani sebenarnya dia seorang lelaki macam mana? Oh my god, dia seorang lelaki yang sangat-sangat gentleman lah. Walaupun dia muda, masa kami kahwin dengan dia muda 4 tahun lebih daripada kami lah. Dia seorang yang dewasa. Walaupun usia dia muda. Masa dia kahwin, umur dia baru 21. Dia baru celebrate birthday 21 tahun, bulan November. Bulan 12 kita orang kahwin. Kami masa tu dah 25. Tapi perangai dia, pembawakan dia macam orang dewasa. Macam dia yang 25, kami yang 20 macam tu. Dan dia mature lah orang dia. Sebab bertahan sampai 28 tahun. Akhirnya baru bercerai. Kalau dia bukan seorang gentleman yang mature, dah lama bercerai agaknya. Sebab kami ni banyak juga songelnya. Banyak songnya apa kami? Lakonan-lakonan drama tu lah. Tak ada. He's such a good man. And he's a very good father. Dia seorang ayah yang baik pada anak-anak. Lepas tu dia sangat bertanggungjawab. Sampai kita orang bercerai pun dia reda, dia kata apa tau last word dia. Kami yang minta cerai, beria. Mengajuk lah. Mengajuk kali kedua. Yang bawa beg pergi bus stop tu, pertama kali kami mengajuk sejak kahwin dengan Jalani. Lepas tu ni. Kali kedua kami merajuk, bercerai. Maknanya sepanjang 28 tahun tak pernah merajuk dah lepas 2 kali tu saja? Yes. Dan apa yang membuat kami merajuk kali kedua tu? Sebab dalam hidup kami tak ada nak di-undo. Yang kali kedua tu merajuk besar lah. Rajuknya sangat kuat lah. So, kami minta cerai tapi Jalani yang penuh dengan kegentlemannya. Dia cakap, me anything happy for you. Kalau you bahagia, okay. Kalau itulah kebahagiaan untuk you, tu kami cakap, ya. Dan Kak memang mana? Dia lepaskan sebab kami cakap kami bahagia kalau dia lepaskan. So demi untuk membahagiakan kami. Apa yang kami inginkan ketika itu? Tak boleh cerita lah, sensitif. Kami macam, kalau cerita, nanti rasa macam nak kena undo lah pula kan. Tadi dah terlajak cakap, tak ada yang nak di-undo. Gitu. Tapi kami tak menyesal dengan keputusan yang kami buat? Tak menyesal. Dan anak-anak? Anak-anak susah juga nak terima. Tapi diorang semua dah besar kan. Nak sulung dah kahwin. Masa tu dah ada cucu 2 orang. Anak nombor 2 pun dah kerja dah independent. Anak nombor 3 masa tu college lah. Yang nombor 3 tu dia down sikit sebab masa tu dia tengah ambil exam pertama dia fail. Masa kita orang bergolak.
Tapi kita orang rumah tangga bergolak pun tak lama. Kan bergolak macam mana pun. Merajuk kami yang buruk ni lah. That is my bad lah. Perangai kami buruk kalau merajuk. Kawan-kawan kami pun tahu lah. Bahaya tak boleh bagi merajuk Kawan-kawan kami pernah merajuk dengan kawan 2 tahun. Lepas tu balik-balik. Tapi kuat merajuk rupanya. Tapi jarang-jarang Sesekali. sekali lah sesekali nak merajuk. So sebelum kita ke fasa kedua perkahwinan kami, apa yang kami dapat katakan dalam cinta dan perkahwinan pertama kami? Cinta dalam perkahwinan pertama Cinta dan kami. perkahwinan dalam Oh. Itu cinta abadi lah. Cinta abadi. Sorry Eddie, you nombor 2. Macam tu. Cinta pertama lah. Cinta abadi. Cinta dengan suami pertama kan. Dia walau macam mana pun dia tak boleh hilang macam tu je. Macam tu. Sebab lah tak. Ni bukan nangis lakon tau. Ni betul-betul macam nak menangis. Tapi tak apa, kontrol. Gitu. sayang. Tapi akhirnya bila berjumpa dengan Abang Eddie, jatuh cinta. Jatuh cinta juga. Bukan tak cinta. Cinta bagai nak erak. Macam tu. Tapi cinta. Cinta yang berbeza. Sebab pada kami lah, pada pandangan kami, tak tahulah ramai yang setuju ke tak. Cinta ni ada berbagai. Apabila jatuh cinta dengan seorang tu je. Kalau orang lelaki tu kata, I cinta kat you sama macam I cinta kat dia. Itu pembohong besar pada kami. That is a lie. You tak boleh macam mana perfect you sebagai manusia. You tak boleh cinta dua orang yang sama level cinta dia. Kalau tak sama level pun, yang cinta yang sama bentuk, tak. Dia mesti lain. Cinta. Tapi bentuk. Yang ini cinta dia lain, bentuk yang ini cinta dia lain. Tapi cinta. Sebab cinta tu luas. Kalau tidak, tak ada kerana-kerana. Sebelum kita ke perkahwinan kedua tu kan, kalau Abang Jalani tengok sekarang ni, apa kata-kata yang boleh kami kata sampaikan daripada lubuk hati kami sendiri? Oh, kami panggil dia Jack. Oh, Jack. Wah, macam cerita apa Titanic dah. Yes, Jack. Dia Jalani Jack. Okay. Dia orang dulu Siddiq Brothers, Persatuan Badminton Dunia, panggil dia orang nama orang putih. Misbun Matthew, Razif Robert, Jalani Jack, Rahman Raymond, Rashid Richard. Raja Azmi? Raja Azmi dia orang tak tahu. Kami panggil dia Jack lah. Kalau kami nak cakap Jack, no matter what, I will always love you. Itu je. Dan bila 2013 kami bersama Abang Eddie untuk perkahwinan kedua, apa yang kami harapkan dari Abang Eddie? Perkahwinan kedua ni, dalam perkahwinan kedua ni. Okey. Abang Eddie ni yang perkahwinan kedua ni, dia dia banyak bagi kami masa dalam dari segi dia banyak spend time dengan kami. Itu je kelebihan dia. Dia pun seorang yang sangat romantik, kelakar. Tapi macam tanya apa tadi kelebihan? Yang you harapkan dalam perkahwinan kedua? Tak ada apa nak diharapkan, hanya sebagai teman je. Tak ada apa nak diharapkan. Kami bila kami berkahwin semula dengan Abang Eddie, kami sering berkata, sering minta doa supaya Allah jadikan kami isteri yang soleh kali ni. Sebab mungkin masa dalam perkahwinan pertama dulu dengan Jalani, kami masih kurang dari segi banyak segi banyak kelemahan sebagai seorang isteri yang soleh. Tapi dengan perkahwinan kedua ni kami dapat banyak ruang dan peluang untuk menjadi seorang isteri yang soleh. Kami mengaku kalau perkahwinan pertama tu tidak mencapai lah piawaian sebagai seorang isteri yang soleh. Salah kami, bukan nak salahkan suami. Salah kami sendiri, kami sibuk, dia pun sibuk. Terlalu mementingkan duniawi ketika itu. Keadaan-keadaan semasa dengan kerja-kerja, dengan keglamoran, dengan duniawi lah.
Tapi of course ingat Allah, ingat Tuhan, sembahyang. Cuma tak cukup waktu kadang-kadang. Tapi di kali kedua ni banyak ruang untuk cukupkan waktu itu. 5 waktu tu cukup. Dan ada fasa-fasa yang mana nak buat yang sunat-sunat pula. Kami ada banyak masa, banyak ruang untuk pergi ke majlis-majlis ilmu. Macam tu. Dan saya difahamkan anak-anak kami juga support untuk Hmm. kahwinan kami yang kedua ni. Dia orang okey je. Dia orang masa kami kahwin dengan Abedi, dia orang tengok Abedi, dia orang dah jumpa, dah kenal, dia orang okey. Sebab dia duda kan. Dia orang hanya nak make sure mama dia orang tak kahwin dengan lelaki orang dan dengan bujang teruna yang muda sangat, macam tu. Tapi Abedi muda pada kami juga, 9 tahun muda. Tapi umur perbezaan kami yang 9 tahun tu tak nampak ketara sangat lah. Because you are so happy-go-lucky person. Sebab Abedi pun seorang yang happy go lucky juga. Kita selalu bergurau. Selalu. Macam, apa nak cakap banyak benda-benda yang menggeletik kami lah kalau dengan dia.